Pernah tak korang beli kereta terpakai dekat mana-mana used car ataupun melalui ejen? Dan pernah tak korang terfikir macam mana nak memulakan bisnes perniagaan used car ni? Okey, apa prosedur dia dan berapa modal yang diperlukan? Dalam video kali ni aku akan bagi tahu kepada korang apa langkah-langkah dia dan berapa modal yang korang perlukan untuk nak buka satu perniagaan used car ni. Okey, sebab dekat Malaysia ni ramai orang perlukan kereta untuk nak bergerak, untuk nak show off dan macam-macam lagi. So kalau korang nak tahu, jom kita pergi check it out. Baik, sebelum nak memulakan bisnes jual beli kereta terpakai ni, ada beberapa step penting yang korang kena follow. Okey, sebab ia melibatkan lesen, ia juga melibatkan dengan undang-undang dan juga proses documentation dengan pihak bank nanti. Okey, so apa langkah pertama dia? Yang pertama sekali, of course lah, kalau kita nak buka perniagaan, kita kena daftar dulu kita punya perniagaan. Okey, korang boleh pergi dekat SSM, alright, dan korang boleh daftarkan perniagaan, pilih jenis syarikat enterprise ataupun sendirian berhad. Okey, tapi kebanyakan used car, kalau dia nak buka perniagaan jual kereta terpakai ni, dia akan pilih perniagaan jenis sendirian berhad. Okey, sebab lebih senang untuk kita nak berurusan dengan pihak bank dan juga mudah untuk kita nak berurusan juga dengan syarikat-syarikat finance yang lain. Step yang kedua yang korang kena buat adalah mohon lesen dan juga permit. Untuk mohon lesen, korang boleh mohon dengan APAT dan juga JPJ. Okey, dan dapatkan lesen pengendali kereta terpakai ataupun dipanggil sebagai permit perniagaan kenderaan motor terpakai, yang mana kadang-kadang dipanggil sebagai lesen pengedar kereta terpakai. Seterusnya, korang boleh mohon lesen dengan PBT ataupun DBKL. Ini adalah lesen premis perniagaan sebab kita nak buka sebuah lot kedai yang menjual kereta terpakai ataupun nak buka sebuah showroom. Yang ketiga adalah lokasi dan juga premis. Okey, untuk pemilihan lokasi ni memang sangat penting. Alright, korang kena pilih lokasi yang strategik yang menjadi tumpuan orang ramai. Sebagai contoh, dekat kawasan tepi jalan ataupun mana-mana tempat yang sering menjadi tumpuan orang ramai supaya senang, okey, pelanggan-pelanggan nak walk in ataupun datang ke kedai kita. Okey, dan untuk showroom ni pula ataupun tempat korang jual kereta ni tak perlu bukan tempat yang besar sangat pun. Okey, sebagai permulaan korang boleh start dengan showroom yang kecil dulu. Baik, yang keempat, modal permulaan. So berapa pula modal untuk kita nak buka bisnes used car ni? Alright. So, bercerita pasal modal ni sebenarnya dia bergantung kepada diri kita. Berapa yang kita sanggup invest untuk bisnes ni? Okey, ada yang sanggup invest modal kecil, ada yang sanggup invest dengan modal yang besar. Okey, so berapa modal yang kita nak keluarkan untuk nak mulakan bisnes ni? Okey, paling kecil pun paling common pula. Okey, kalau korang nak mulakan secara kecil-kecilan, alright, katakan dalam satu showroom tu ataupun dalam satu lot kedai tu ada lebih kurang 1 ke 5 buah kereta je. Okey, so korang punya anggaran kos lebih kurang dalam RM50,000 hingga RM150,000. Okey, termasuk setup kedai, okey, dan juga kos korang punya kereta lah. Okey, so yang kedua, kalau korang nak start secara sederhana, nak besar sikit, okey, katakan dalam sebuah kedai tu korang nak ada dalam 10 ke 15 buah kereta. So berapa modal dia? Okey, so untuk bisnes yang sederhana ni korang boleh standby modal antara RM200,000 hingga RM500,000. Okey, dan yang paling besar, modal yang korang sanggup invest yang paling besar, okey, katakan korang nak ada dalam 50 buah kereta sampailah 100 buah kereta dan ke atas. Alright, korang boleh invest modal dalam RM1 juta dan ke atas. Okey, ini termasuk dengan kos untuk kedai, termasuk kos untuk bayar dengan staff, okey, termasuk kos marketing dan segala kos-kos yang lain juga. So, berapa korang sanggup invest? Yang kelima, stok kereta. So macam mana kita nak dapatkan stok kereta ni? Okey, kedai semua dah ada kan, documentation semua dah settle. Alright, so macam mana pula nak dapatkan produk? Okey, untuk nak dapatkan kereta-kereta ni ada 3 cara dekat sini. Okey, yang pertama sekali korang boleh deal dengan mana-mana owner kereta, okey, untuk beli kereta dengan mereka. Yang kedua, korang boleh untuk dapatkan dengan dealer-dealer yang lain, ataupun yang ketiga, korang boleh beli mana-mana kereta lelong. Alright, so untuk nak beli kereta ni pula mestilah kena ada kemahiran untuk check kereta tu dulu. Okey, check condition kereta tu dulu sebelum kita nak beli daripada orang lain. Alright, supaya kita nak dapatkan satu produk yang berkualiti, okey, dan kita boleh jual semula produk tu kepada orang lain. Dan bila orang pakai produk kita ni,
of course lah tak nak ada problem. Okay, so kita tak nak ada problem-problem pada masa yang akan datang. So kita mesti ada kemahiran ataupun ada sesiapa kita punya staff-staff yang lain ada kemahiran untuk cek kenderaan ni dulu. Yang keenam adalah urusan kewangan. Nak lebih mudah lagi, nak lebih senang lagi, korang kena ada link tau dengan mana-mana bank dan juga mana-mana syarikat kewangan yang lain, supaya senang kita nak bantu kita punya customer-customer yang nak beli kereta dengan kita punya syarikat, dan senang untuk kita nak submit loan, okay, dengan mana-mana bank ataupun syarikat-syarikat kewangan ni. Untuk lebih mudahkan urusan lagi, korang boleh register korang punya company ni sebagai panel dengan pihak bank. Yang ketujuh adalah marketing. Ini adalah penting untuk korang iklankan korang punya produk kepada orang ramai dekat luar sana. Okey, untuk marketing ni korang boleh buat secara offline ataupun buat secara online. Alright. So untuk secara online sekarang ni lebih banyak orang pakai platform-platform yang popular dekat luar sana tu, platform-platform media sosial. Contohnya macam Facebook, okey, FB Marketplace. Contohnya macam pakai IG, mudah.my, Carousel, okey, dan juga paling famous orang banyak pakai TikTok lah. Okey, buat live, buat video, konten dan macam-macam lagi. Baik, sedikit tips untuk korang yang nak mulakan bisnes kereta terpakai ni tapi korang tak ada modal. Macam mana nak start tu? Okey, korang boleh start dengan jadi broker dekat mana-mana company kereta-kereta terpakai. Alright, di mana korang tolong iklankan okey, produk-produk ataupun kereta-kereta syarikat ni, dan sekiranya ada pembeli, korang berjaya untuk close sale dan korang akan dapat sedikit commission per unit. Okey, dan company pun dapat jual mereka punya kereta, mereka punya produk kepada klien-klien ni. Okey, so rasa tu juga video yang aku nak kongsikan kali ni. Okey, cara-cara macam mana korang nak buka sebuah perniagaan syarikat kereta terpakai. Alright, so kalau korang rasakan video ni bermanfaat, jangan lupa guys tekan button share dan tekan button like dekat bawah tu. So kalau korang belum lagi subscribe channel ni, jangan lupa guys tekan subscribe juga dekat bawah tu. Jumpa lagi aku Firdaus. Assalamualaikum. Bye.